Okey guys, hari ni Abang Rin nak kongsikan sedikit tentang penggunaan tayar bagi MT-07. Antara brand tayar yang Abang Rin dah pernah pakai sebelum ni, yang bermula daripada Michelin lah, PR3, iaitu daripada standard kilang lah. Abang Rin pakai dalam 25,000 kilo. So bila dah start PR3 tu botak, Abang Rin terus tukar kepada Michelin juga, PR5 ataupun Rock 5 lah, depan belakang. So bagi Road 5 pula, Abang Rin pakai lebih kurang dalam 30,000 km lah. Dan dia dah start sampai ke marking line lah. So waktu nak tukar daripada PR5 tu, kebanyakan waktu tu dia dah sampai teknologi Road 6. Dan Road 6 ni very limited, sebab stok tak banyak. Semua kedai memang tak ada stok saiz 180. So Abang Rin pakai lah juga Road 6, tapi dengan saiz 190. Dia agak besar sikit lah, macam donat pun ada juga. Dan masa tu juga tayar depan kita tak ada stok, sebab tu Abang Rin kacaukan dia dengan Battleite S22. So bagi tayar Road 6 ni pula, Abang Rin dah pakai lebih kurang dalam average 30,000 juga. So dia dah sampai marking. So lepas tu Abang Rin decide untuk pakai brand lain lah selain Michelin, iaitu Bridgestone Battleite T32. Cumanya waktu 32 ni Abang Rin dah start pakai box belakang tu lah, besar tu 55 liter. Baru 22,000 saja, tayar belakang tu dah sampai habis lah saya pakai, tapi tayar depan ni hidup lagi. So that's why Abang Rin cari temporary dulu tayar. So Abang Rin decide untuk try Pirelli Angel GT. Ini kunci attack. Kunci motion. Tak nak lah kunci motion. Tak nak. Kalau yang GT tak tujuh. Tak tujuh kan. Ya lah. Okay, selepas 5-6 tahun Abang Rin pakai tayar bermacam-macam brand ni, secara keseluruhannya kalau tanya perbezaan antara semua brand ni dari segi performance, iaitu grip waktu kering, waktu hujan, dan juga jangka hayat dia, Abang Rin prefer untuk pakai balik Michelin, iaitu Road 6 lah. Kalau ada Road 7, kita pakai Road 7. Cumanya harga Road 6 ni agak keras sikit. Depan belakang tu dalam 1,200. Tayar belakang 700, tayar depan 500. Tu average lah, kadang ada 1,300, depend pada kedai dan stok juga lah.